Apakah hukum ambil wuduk dalam tandas tertutup tapi kita dalam keadaan telanjang? Bukan, kita mung. Nampak? Dia mandi telanjang, mandi junub atau ambil wuduk. Apakah hukum mandi telanjang di dalam bilik air? Tak ada orang nampak. Jawabnya haram. Kalau dengan orang yang tak boleh tengok. Contoh yang mandi telanjang dengan Tok Siok dua orang. Tak boleh. Tak, Tok Wilang dengan Tok Siok mandi telanjang dalam bilik. Tak boleh. Mestilah mu seorang saja yang telanjang atau ada orang. Tapi orang itu tidak haram tengok. Orang yang tidak haram tengok ada 3 jenis atas muka bumi. Yang pertama tak ada dah, iaitu hamba kita. Hamba abdi. Yang kedua, isteri kita atau suami kita. Jadi suami isteri tidak ada aurat. Ingat dah, bila kita jawab nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Bila kata sah ya, maka terangkat dah hukum aurat perempuan, pengantin perempuan dengan kita. Makna bini kita, kita boleh tengok daripada ujung rambut sampai ujung jari kaki kalau ada lah. Faham tak? Kalau kecil manis tengok kat keting ni lah. Faham tak ni? Bini kita boleh tengok kita kak daripada ujung rambut kalau ada lah. Kalau tak ada, main watak sini mulut merah sampai ke ujung kaki sajalah boleh tengok. Depan, belakang, tepi, kiri, kanan, atas, bawah, side mirror, bumper, bonnet boleh tengok belakang. Betul tak? Ada aurat tak? Tak ada aurat. Pasal apa? Apa makna aurat? Ma yahrumu nazruhu. Anggota yang haram tengok. Tiba-tiba kita dengan lelaki bini ada tak haram tengok? Tak ada. Jadi balik ni tengoklah. Tak ada. Lama tak tengok. Tengok. Hak muda-muda tu tengok sama, hak tua dah. Laki umur 65 dah poklong. Jangan dah ni nak lanjang dengan bini. Dengan moklong 64. Apa? Pasal jadi gitu. Betul tak? Balik ni, kuliah ni tengok selalu. Halal ke haram? Halal. Tapi tutup habis tu tengok di cucu. Tengok di cucu pula. Balik ni tengok selalu.